MILDEF International Technology Sendirian Berhad telah dianugerahkan surat niat LOI bagi pembekalan 136 buah kenderaan berperisai mobiliti tinggi HMAV bernama Tarantula dengan nilai sebanyak RM1.8 bilion. Pengumuman ini dibuat oleh Kementerian Pertahanan semasa hari ketiga Pameran Maritim dan Aero Angkasa Antarabangsa Langkawi 5/25, iaitu hari tradisi bagi pengumuman kontrak dan memorandum persefahaman MOU. Tarantula sebagai hadiah. Kenderaan Tarantula yang dipamerkan kali ini berbeza sepenuhnya daripada versi asal 4 tahun lalu. Versi baharu ini menggunakan struktur monokok berbanding rangka tangga sebelum ini bagi memenuhi keperluan tentera darat. Kenderaan ini juga telah menjalani ujian letupan di Afrika Selatan dan dilengkapi dengan sistem pengurusan pertempuran, sistem komunikasi dalaman dan luaran serta sistem senjata kawalan jauh RWS lengkap dengan penderia elektro-optik daripada syarikat Aselsan dari Turkiye. Selain itu, MILDEF turut menandatangani MOU bersama Aselsan semasa hari pertama 5 untuk membekalkan peralatan tersebut. HMAV Tarantula akan digunakan oleh 5 Regimen Kor Amor Diraja KAD yang kini mengoperasikan kenderaan Gempita dan Lipan Bara. Projek ini dijangka mengambil masa sekitar 4 tahun sebelum kenderaan pertama siap untuk berkhidmat selepas surat anugerah LOA dimuktamadkan. Kesimpulan, penganugerahan LOI ini menunjukkan komitmen Malaysia dalam memperkukuhkan aset ketenteraan tempatan dan menggalakkan pembangunan industri pertahanan Malaysia. Selain itu, kejayaan MILDEF dalam projek Tarantula ini juga membuktikan keupayaan syarikat tempatan untuk menghasilkan teknologi pertahanan berprestasi tinggi yang setanding dengan negara luar.